Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni Kenzaliti nak sharekan kepada kawan-kawan, okay, isu NLK, okay? Jadi NLK Racing daripada kawan kita, okay, dia hantar pada Kenzaliti untuk mapping semula isu dia. Sebab isu dia kata tak ada timing kuda dengan letup exhaust berapi. Jadi Kenzaliti akan mapping kan, dah ada dah, okay. Kenzaliti dah mapping kan tadi. Ada mod highway, mod letup exhaust berapi, mod timing kuda dan mod daily sekali dengan mod race main dekat. Untuk main 2 kilo. Jadi inilah dia isu RSX 150. Jadi sangat kecil lah. Nampak comel, molek. Jadi ini isu racing daripada NLK Racing. Jadi kat sini ada butang mod lah. Ada butang mod, ada USB untuk mapping, ada CD. Ni Kenzaliti bagi lah stiker sementara, stok masih ada. Jadi yang ni kawan kita, dia minta Kenzaliti mapping semula isu dia untuk ada mod yang Kenzaliti bagi tahu tadi lah, okay. Jadi nama yang hantar ni untuk mapping ni sendiri Tuan Kai, okay? 9002, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Ni dia minta tolong Kenzaliti mappingkan untuk isu PNP RSX 150. Jadi kepada kawan-kawan yang dah ada isu ataupun CDI yang belum mapping lagi, kalau nak mapping boleh WhatsApp CDT, okay? Jadi jom kita tengok mapping owner. Kita buka aplikasi, onkan issue, read all, yes. Okay guys, jadi dah berjaya kita buka dia punya mapping, okay. Jadi untuk mod nombor 1 ni adalah mod highway, okay. Mod nombor 2 Kenzaliti mapping letup exhaust berapi, okay. Mod nombor 3 Kenzaliti mapping timing kuda. Okay, untuk timing kuda ni